Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati pengacara majelis yang dimuliakan, pengurusi ahli yang terkuasa imam-imam ahli yang terkuasa Masjid Zaid bin Harithah, semua muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 8 hari bulan 8 26 bersamaan 24 Safar 1448, sekali lagi hana sampai ke masjid yang mulia ini, iaitu dalam program rihlah ilmu dan juga merapatkan ukhuwah di antara sama-sama kita. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, bila mari bulan 8 orang duk cerita tentang kemerdekaan. Bila kata merdeka, kita nak bebas. Kadang-kadang bila terlalu bebas, dia jadi terbabas. Lain pula tu. Terlalu bebas jadi terbabas. Ramai yang terbabas sekarang. Bebas sangat hidup, solat entah mana, tutup aurat pun tidak, bercampur laki-laki perempuan bebas. Akhirnya terbabas dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ataupun dalam istilah Melayu dia panggil gejala sosial. Kadang-kadang kita bila kita ubah tajuk asal, dia jadi macam tak kuat. Daripada zina kepada gejala sosial, nampak lembut sikit. Gejala sosial apa? Dia buang anak ke atas satu, betul tak? Jadi kita kata kekalkanlah terjadinya gejala-gejala maksiat, gejala mungkar, gejala sosial. Maka kita kata itulah kebebasan yang melampau, yang tidak sepatutnya berlaku dalam negara merdeka. Jadi insya-Allah kita cuba lihat beberapa poin setakat mana masa yang diizinkan. Kebebasan sejati meneladani gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merdekakan umat. Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala gambarkan dalam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Ta'ala pilih rasul kepada umat ini dari kalangan bangsa kita, bangsa manusia. Keturunan itu Arab, dia Quraisy, tapi dia itu manusia, bukan mari daripada jin, bukan mari daripada malaikat. Apa sifat Nabi? Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat susah hati. Bila Nabi SAW tengok umat dia susah, umat dia dalam keadaan susah, Nabi lebih susah daripada kita lagi. Tapi susah hati Nabi yang paling besar sekali apabila dia tidak dapat bebaskan manusia ini daripada memperhambakan diri kepada makhluk, bebaskan dia kepada mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu agenda utama. Harisun 'alaihi ma'anit azizun 'alaihi harisun 'alaikum, dan dia sangat semangat, loba, tomak Nabi nak menyelamatkan kita. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang Islam sangat berlemah lembut. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat yang menunjukkan kepada bagaimana gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memerdekakan umat. Maka bila kita sebut tentang merdeka, apa makna merdeka? Bebas. Bebas dari apa? Baik, kita kata
31 Ogos kita bebas daripada penjajah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kebebasan itu. Siapa nak duduk jadi hamba? Jadi hamba pak turut kepada penjajah, kita tak mau. Bebas daripada kuasa asing, kepada pemerintah sendiri, nikmat. Dan Islam mengajar kepada kita erti kemerdekaan yang jauh lebih besar daripada sekadar tukar kulit, kata orang. Daripada orang putih kepada orang yang biasa-biasa warnanya. Tapi kalau otak pemikiran dia sama dengan orang putih, maknanya kita hanya tukar warna saja, tidak mendapat kemerdekaan yang sepenuhnya. Maka dengan itu, kita cuba senaraikan kemerdekaan seorang manusia. Dia terikat dengan banyak perkara. Di antara kemerdekaan besar manusia ni, apa dia dapat memerdekakan jiwa dia daripada penjajahan, mental dia daripada pengaruh-pengaruh asing, gaya hidup dia daripada budaya-budaya yang tidak Islam, dan macam-macam ideologi, kepahaman, gaya hidup yang bermacam-macam. Maka kita boleh tengok senarai. Cuba tuan-tuan tanda, saya cuba sebut beberapa senarai penjajahan yang kita tak terasa pun dijajah. Yang pertama, penjajahan nafsu ke atas manusia. Kita terikat dengan nafsu. Hak nafsu nak kita ikut semua. Pergi masjid ke, pergi surau ke, saham halal ke haram ke, kita patuh. Maka itu dipanggil kita dijajah oleh nafsu. Yang kedua, mungkin syahwat. Manusia ni ada dua. Satu dia panggil syahwat, keinginan. Nak kepada suka-suka, berfoya-foya, tak mau susah. Kita kata itu keinginan syahwat. Kalau tidak dididik, maka kita akan terjajah dengan keadaan itu. Maka kerana itulah para ulama mengatakan kita kena lihat bahawa nafsu kita ni, keinginan syahwat kita boleh dididik, boleh diasuh. Sehingga kan kata ahli syair, an-nafsu kat-tifli. Nafsu kita ni seperti kanak-kanak, baby, bayi. In tuhmilhu, kalau kita biar dia ikut je dia, budak-budak ni, baby kita ni, syabba ala hubbir radha, dia akan menyusu sampai naik gigi. Ada gigi pun nak menyusu lagi. Duduk depan orang pun minta ibu nak menyusu. Wa in taftinhu yang fatibi, tapi kalau kita bebaskan dia, kita lepaskan dia, dia boleh lepas. Mak dia boleh pergi kerja, dia boleh pergi tadika, dia boleh membesar jalan sendiri. Sebab apa? Sebab dia dilepaskan daripada ikatan. Maka kita dengan nafsu kita, kalau tidak dididik, tapi nak didik nafsu tidak mudah. Sebahagian ulama salaf, dia kata kabattu nafsi 20 aman. 20 tahun aku didik nafsu. Nafsu kita ni malah ibadat, nafsu kita ni suka ni, nafsu kita ni tak mau tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bila berzikir mengantuk lalu, baca Quran mudah nak lena, kalau buat sampai tengah malam boleh. Nah. Dia kata aku lawan nafsu. Aku didik nafsu aku 20 tahun. Berlawan, nak bangun tahajud sukar, nak duduk dalam majlis ilmu sakit belakang, nak baca Quran mengantuk, lawan. Tapi lepas 20 tahun nafsu terdidik, kita pula tak cukup masa nak tidur, nafsu kita suka kepada kebaikan. Itu dia pandai usaha kena ada. Kita kena bebaskan ikatan ini, barulah kita selamat, insya-Allah. Di antara penjajahan yang kita lupa, iaitulah penjajahan harta. Kadang-kadang dengan sebab harta kita kejar, tak dapat yang halal, haram pun tak apa. Asalkan patuh, asalkan dapat. Kerana itulah kita tengok orang berani bawa benda-benda, berani bawa dadah,
tahu akta dadah berbahaya ni sama ada gantung ataupun penjara seumur hidup contohnya. Setengah negara tembak, tapi kerana nak dapat duit, nak dapat pulang yang segera, nak dapat hasil apa-apa, sanggup jadi keldai dadah. Betul kau panggil keldai dadah? Keldai syaitan, keldai nafsu, boleh je nak panggil apa. Yang penting bagaimana manusia tahu risiko yang begitu besar tapi sanggup mengorbankan nyawa kerana apa? Kerana nak harta, kerana nak ikut nafsu. Ada orang yang terikat dengan pangkat kedudukan sampai mereka kerana nak jaga kerusi, kita sanggup lanyak kawan sendiri, macam-macam cerita yang ada. Ada orang yang terikat dengan populariti, kemasyhuran. Zaman kita hari ni mudah nak jadi masyhur. Orang-orang muda-muda main TikTok boleh buat duit 10,000 satu hari. Ada yang beratus ribu, ada yang juta dapat duit. Mudah. Tapi kalau kita mudah hanyut dengan dia, kita akan terperangkap dengan keadaan saya ni ramai pengikut, pedulikan orang, sudah. Nak tegur pun tak boleh. Ni orang-orang yang dia panggil influencer ni. Oleh kerana dia masyhur, ramai pengikut dia jual barang apa pun laku, jual bedok pun laku, jual minyak pun laku, kata orang kalau jual pasir pun laku. Semua orang akan beli apa dia jual. Maka dia akan mudah lupa. Bila buat benda yang pelik-pelik, kita ustaz pergi nasihat, dia kata, ustaz nak nasihat saya, tengok dulu saya punya zakat 1 juta bayar ke Jabatan Agama PPZ. 1 juta. Ustaz bayar berapa? Ustaz mana ada harta, bawa kereta pun pegang steering sebelah, pegang pintu sebelah, takut terbuka. Dia punya rumah je tak. Mana-mana lawan. Ini dipanggil, semua ni keterikatan yang perlu kita ingat. Apa lagi? Terikat dengan ideologi yang dibawa oleh barat, yang dibawa oleh apa benda yang jadi macam-macam keterikatan. Maka kita mengatakan kita kena balik kepada kemerdekaan yang Allah Ta'ala bawa, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Zariyat ayat 56. Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia ni kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku. Jadi kalau kita sedar bahawa tujuan kita hidup atas dunia, tujuan kita hidup atas dunia untuk apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maka inilah asas kebebasan dalam Islam. Asas kebebasan dalam Islam, kita nak jadi hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah, kita nak menjadi pengikut Nabi SAW yang benar-benar taat kepada Nabi, ikut sunnahnya, barulah kita selamat. Maka datanglah model kemerdekaan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa cara dia? Kalau kita baca dalam kitab sirah, tuan-tuan baca di antara buku yang menarik untuk dia teliti, yang banyak dijual di pagi tadi, Ar-Rahiq Al-Makhtum. Beli buku dibaca. Kalau tak nak baca, tengok je dalam YouTube Halaqah Abu Anas tu, saya dah baca sampai ke peperangan Ahzab dah sekarang ni. Dah masuk tahun yang kelima dah. Tinggal 5 tahun lagi Nabi wafat, kita khatam kitab, insya-Allah. Boleh je dengar bagaimana keadaan masyarakat jahiliyah yang telah memperhambakan manusia pada waktu itu. Jadi macam-macam kita bagi. Maka Allah SWT gambarkan masyarakat pada itu terikat dengan undang-undang, dia buat sendiri. Dia punya kepegangan pahaman, dia bawa sendiri. Maka Allah gambarkan di antara perkara yang Allah yang awal lagi Allah merdekakan manusia ni, iaitulah tentang tauhid kepada Allah. Dia panggil perhambaan dari sudut akidah. Hak ni paling berat sekali. Macam mana manusia boleh memikir ambil batu, kayu, ukir, sembah. Ambil hayawan, sebutkan jadi 3 art pula ni. Lembu contohnya, boleh jadikan Tuhan. Kita boleh makan, itu best. Ambil apa benda pun jadi satu bahan sembahan.
Pasal itulah Nabi Ibrahim bila dia berlawan dengan kaum dia kata ata'buduna ma tanhitun, sembah pata-pata yang kamu buat sendiri. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang buat kamu. Kenapa pergi sembah patung? Patung itu pun makhluk Allah. Apa yang lebih? Ini surah As-Saffat ayat 95-96. Kan itu Nabi Ibrahim disebut dengan nama Abul Anbiya, Abul Hunafa, sebab perjuangan dia bermula dengan dia solat. Allah Ta'ala gambar dalam Quran, kana Ibrahim ummah. Ibrahim ni dianggap sebagai umat, seorang dia ya. Kemudian anak saudara dia Nabi Lut beriman kepada dia. Isteri dia Sarah, isteri yang pertama dia Sarah. Ini je beberapa orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla pada ketika itu. Tapi perjuangan dia sanggup mengorbankan apa saja untuk membebaskan manusia daripada menyembah makhluk kepada sembah Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Ibrahim berjaya membawa perubahan yang besar, sehinggalah Nabi Ibrahim datang ke Mekah yang kering kontan, tak ada pokok, tak ada air. Dia tinggalkan anak dia di Mekah untuk apa? Baca sejarah Nabi Ibrahim, dia kata Rabbana liyuqimus salat, aku tinggal anak aku di sini. Askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salat. Ya Allah, aku tinggalkan anak aku sini. Ni anak aku ni Ismail ni tinggal di Mekah untuk apa? Ibrahim tak kata untuk jadi pemimpin, untuk jadi raja, untuk jadi ketua. La, Rabbana liyuqimus salat, supaya mereka mendirikan salat, menegakkan tauhid dan melaksanakan tuntutan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Ismail muncul di sana. Sehinggalah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama di antara Ibrahim dengan Nabi? Jarak dia jauh. Lepas pada Nabi Ibrahim datang Ismail. Semua orang ikut agama Nabi Ibrahim, Islam. Sehinggalah datang seorang yang bernama Amr bin Luhai. Tanda nama ni Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dialah yang pertama bawa masuk berhala ke Mekah. Maka bertukar. Tuan-tuan kena ingat, walaupun orang Mekah ni orang yang duduk atas agama Al-Hanifiyah yang murni, tapi sekali dia jumpa berhala, terpaling dia, terpesong mereka. Sebab itulah kita hari ni jangan mudah percaya kepada ajaran yang pelik-pelik yang dibawa oleh orang. Sekali terperangkap, terkeluar kita daripada landasan siratal mustaqim, jalan yang lurus yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS. Sebab manusia ni mudah terperangkap. Maka berjaklah sembahan berhala di Mekah, sehinggalah sampai kepada bangkitnya Nabi SAW. Maka Nabi murnikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah dia panggil pemerdekaan awal, iaitulah merdeka manusia ni daripada penyembahan makhluk kepada sembah Allah Azza wa Jalla. Maka datanglah perutusan Allah. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Nahl ayat 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, sesungguhnya kami utuskan bagi setiap umat ada rasul. Umat Nabi Nuh, Nabi dia. Kaum Samud, wa ila Samud akhahum Huda, Nabi Hud. Kaum apa ni, wa ila Adin, kaum Ad, Nabi dia. Wa ila Samud akhahum Salihah, Nabi Saleh. Jadi setiap kaum Nabi Saleh, sehinggalah sampai ke Nabi SAW, maka Nabi tak ada kaum. Sebab wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kata, aku utus kau Muhammad menjadi utusan kepada seluruh alam. Bila seluruh alam, tak ada kaum yang boleh declare Islam untuk Melayu, Islam untuk Arab, ada. Islam untuk apa? Bila kata dia manusia, maka mereka mesti ikut satu Nabi saja, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menariknya para jemaah, bukan manusia je, jin ikut Nabi. Jin tak ada Nabi.
Jin dia tak ada nabi sendiri. Nabi dia nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jin. Kemudian Allah Taala sebut prinsip dakwah nabi apa dia? Dua. Tuan-tuan, u'budullah, kamu sembah Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhkan diri daripada taghut. Dua ni mesti serentak. U'budullah, wajtanibut taghut, sembah Allah dan jauhkan diri daripada taghut. Maknanya kita punya dakwah kita, pemakin tauhid kita, dua serentak. Yang pertama sembah Allah, yang kedua hapuskan taghut. Kalau sembah Allah, taghut main juga lah. Kerana itulah kita sekarang ni banyak ritual-ritual, banyak perbuatan-perbuatan kita yang kadang-kadang masih lagi ikut taghut. Bahaya ni abang ni. Tak bahaya. Bahaya kan dia tak tahu. Itu bahaya. Contohnya Nabi sebut dalam hadis, man ata'arrafan au kahinan. Siapa dia pergi jumpa tukang tilik, tukang tilik nasi, bukan tukang tilik apa ni, tilik tengok apa benda-benda, tak apa, tilik nasi, tilik barang-barang hilang. Saya ni hilang barang, minta tuan dukun tolong tengok kat mana. Pergi jumpa saja, lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman, mereka ini ditolak solat dia 40 hari, tak terima solat 40 hari. Kalau pergi tanya, fasaddaqahu bima yaqul, dia percaya dengan apa yang dikata oleh tukang tilik. Patutlah saya sakit dengar pun, fulan orang ni yang buat apa, orang ni yang sihir, orang ni yang bomoh. Apa jadi? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, orang ni dikira kufur terhadap Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Al-Quran mengatakan bahawa tak ada siapa yang tahu benda gaib kecuali Allah. Bomoh tahu. Tuan-tuan mesti terkejut tak? Ini ramalan cuaca ni macam mana? Ramalan cuaca kita sekarang ni kan, dijangka, diramalkan berlaku hujan pada petang di sebelah ni. Adakah itu tidak syirik? Syirik ada? Tak. Siapa tak? Kalau kata tak, kena jawab. Syirik ke tak syirik? Nanya pegawai meteorologi nya syirik ke buat ni tak? Itu dia jawab, dia bagi tahu apa yang dia tengok dalam satelit, dalam radar dia tengok. Angin akan mari ikut ni, dijangka turun hujan. Itu semua tu jangkaan berdasarkan kepada apa yang dia tengok. Dia tak ramal. Kalau tanya, contohnya kita nak 2 bulan lagi nak kenduri, dia tanya pokok meteorologi, 2 bulan lagi hujan, dia tak jawab. Dia bagi tahu mungkin beberapa tempoh yang tertentu saja. Bila tengok anginnya, itu tak sama dengan bomoh yang mengaku benda gaib yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ramai di kalangan kita masih lagi belum merdeka, belum bebas dengan kepercayaan. Ini yang boleh. Maka kita kena letak kebebasan kita ni terikat dengan syariat. Mesti hapuskan taghut yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla itu. Dan yang seterusnya, bila kata bebas, kebebasan sejati. Apa ke makna bebas? Kita boleh buat apa saja kita nak. Manusia ikut aku nak buat apa, saya bebas. Setengah budak ditulislah di baju dia tu, aku dilahirkan untuk bebas. Bebas apa? Apa yang kita nak bebas? Dari sudut dunia pun tak bebas. Betul tak? Mana boleh buat? Kita beli motor yang paling besar sekali power, BMW berapa siri, hok lari laju, motor dengan harga kereta pun dah besar dia. Tapi dalam hak laju 90 km tak boleh lari. Kalau lari sama naik, komuter tak kena sama, kereta je sama. Kita pun tak ingat nak tanya JPJ motor sama juga tak? Yang penting dalam undang-undang dunia pun kita terikat. Undang-undang akhirat sudah pasti. Sekarang ni manusia bila dia bercakap
saya bebas lah, saya nak buat apa saja. Betulkah kita bebas? Jawabnya, ke dalam undang-undang dunia manusia tak boleh buat bebas suka-suka hati, apalagi dengan undang-undang syariat yang Allah Ta'ala tetapkan di atas dunia. Kita mesti terikat. Sebab itulah undang-undang syariat nama dia hudud. Kalau saya tanya malam ni tuan-tuan, apa makna undang-undang hudud? Apa makna? Apa makna undang-undang hudud? Siapa dia boleh jawab? Mana polisi? Ada hadiah ke tak? Kita yang betul, kita pun tak tahu hadiah. Apa makna undang-undang hudud? Potong tangan lagi, pancung kepala lagi, sebab apa makna? Itu hukuman yang dijatuhkan. Tapi bila kita kata hudud, tilka hududullah, ini sempadan, border. Allah kata border setakat ni, kamu langgar sini, kamu salah. Maknanya mu boleh buat setakat ni, bila langgar kamu salah, bila salah kenalah hukuman. Ada yang kena potong tangan sebab mencuri, ada yang kena sebab minum arak, ada yang kena rejam sebab berzina, ada yang potong kepala sebab bunuh orang. Itu dia panggil undang-undang peraturan hudud dengan qisas. Maknanya peraturan Allah yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, yang tak siapa boleh langgar. Baik, jadi bila kita kata kita bebas, pepatah Melayu kata beraja di mata, bertuhankan hak nafsu. Sedap agak orang Melayu ni. Betul ke pepatah Melayu? Lama dah kita ni kadang-kadang pepatah Melayu ni tak apa ingat dah. Yang selalu kita ingat, sayangkan anak apa? Tangan-tangankan. Tanya muslimah. Sayangkan isteri, apa? Oh, mudah lah. Lepas ni boleh pergi jalan mana-mana, tak usah bawa dia, tanda isteri. Betul ke tu? Setuju ke tak? Habis kata apa? Sekarang ni muslimat ramai dah tak jawab. Saya ke isteri, tak mahu tak bawa-bawa kan. Kenapa tinggal-tinggalkan? Kau tanya saya ni. Ni tinggal-tinggal pula sayang. Siapa saya? Tinggal tak sayang kan? Jadi kita kadang-kadang pepatah Melayu kata beraja di mata, bertuhankan nafsu. Kita kata ini hukuman yang cukup berat. Manusia ni tak ada kebebasan mutlak. Kita bebas di mana yang kita boleh disebut oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu saja yang dikatakan bebas. Hur, bebas, diberi pilihan, tapi kita ada taklif undang-undang syarak. Maka kita mengatakan bila datangnya Nabi SAW, Rasulullah memerdekakan manusia daripada perhambaan sesama manusia. Di antara contohnya sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harisah. Lepas ni saya nak mana pelajar-pelajar tapis tadi mana dia? Mari sini nak tanya ni. Kalau boleh jawab kita bagi apa hadiah dia tak bawa. Mana pelajar macam ni? Mari hok sini kau pandai tu macam ni. Pelajar-pelajar tu nak test. Tak ada apa, tak kena marah pun. Nak tanya. Lagi panggil lagi bunyi dia macam mana? Masjid kita nama dia Zaid bin Harisah. Siapa dia Zaid bin Harisah? Boleh jawab? Tak apalah, kita bagi hadiah ke mana pun. Macam ni. Baru orang nak hantar ramah ke duduk tak apa. Siapa dia Zaid bin Harisah? Ya? Anak angkat Nabi SAW. Pernah baca sejarah dia? Lepas ni kumpul kawan-kawan semua, baca sejarah Zaid. Nanti orang datang, pengurusi boleh suruh kita bagi masa. Masya Allah, pengurusi boleh bagi masa dah. Pelajar-pelajar ni cerita siapa dia Zaid bin Harisah. Tengok pengurusi ni pun baik hati sungguh ni. Mari hadiah kepada sebab jawab. Betul. Lepas ni ready untuk jawab. Tak apalah, orang lain pun tidak pelajar pun tak apa, orang tua pun tak apa. Cerita Zaid ni, Zaid Harisah radhiyallahu. Zaid ni bukan hamba. Dia anak orang biasa, tapi dia ditawan. Dipanggil ikhtitaf, dicolek, kidnap pada zaman dia tu, waktu dia masih kecil. Apabila berlakunya peperangan di antara kaum dia,
maka dia kena tawan. Dia bawa ke Suq Ukaz di Mekah tu. Suq Ukaz di Mekah, kemudian dijual. Siapa beli? Hakim bin Hizam. Ni pelajar-pelajar ingat nama-nama dia, ingat ni. Banyak hadiah pada ni. Siapa dia jawab, kita bagi. Tak jawab, kita bawa balik hadiah. Hakim bin Hizam, dia beli Zaid, kemudian dia hadiahkan kepada Sayyidah Khadijah. Dengar satu. Dia hadiah kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah binti Khuwailid. Bila Nabi SAW kahwin dengan Sayyidah Khadijah, Khadijah hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita suami isteri ni tanda sayang, ingat apa dia tanda sayang? Banyak hadiah-hadiah. Bukan tinggalkan, hadiahkan. Tu baru betul dia macam ni. Betul dah tu patah tu. Tak salah hajah kita jawab tu, tapi kita kena betul baliklah. Nanya mai tinggal Kelantan kata kena tinggal semua ni nanya dah. Kita masa muda-muda mungkin tinggal isteri sebab hijau anak kecil. Tapi kalau tua-tua ni jarang dah orang tinggal bini ni. Bawa jalan ada. Banyak saya tengok orang tua di jalan dua-dua. Kata kenapa? Masa muda tu sibuk ustaz. Saya kerja, dia jaga anak. Sekarang ni anak dah besar, kita bawa dia berjalan pula. Itu baru betul. Suka tu macam-macam dengar tu dah. Kata ustaz ni sporty sungguh mari sana. Lepas ni nak pergi mana-mana, daftar dua-dua. Jadi bila diberi kepada Nabi SAW, keluarga dia cari, di mana kau Zaid? Akhir sekali, dengar ni, akhir sekali keluarga dia Bani Kal, dia mari Mekah, dia tengok budak ni Zaid, dia balik report kepada keluarga dia. Maka datanglah ayah dia datang, Harisah ni mari dengan pakcik dia, dua orang dua beradik ni mari nak bebaskan Zaid. Nak bebaskan Zaid, maka datanglah dua orang, ayah dia dengan pakcik dia mari. Bila dia mari, dia cari, dia kata mana rumah Muhammad. Dia kata anak dia ada di rumah Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa dengan harta nak bebaskan Zaid, bawa harta. Sampai-sampai dia berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata jina ya Muhammad, jina fi ibnina indak. Kami datang nak bebaskan anak kami yang duduk rumahmu. Famnun alaina, kamu bebaskan anak kami ataupun kami bayar. Tengok orang cerdik berunding, jangan minta bayar dulu, minta bebas dulu. Mau bebaskan ataupun kami bayar. Nabi SAW, siapa dia? Dia kata Zaid bin Harisah. Oh, fahalla ghaira zalik. Ada lagi tak yang kamu nak minta dengan aku lain pada Zaid? Tak ada. Nak ambil anak kami. Nabi panggil Zaid, ta'am. Zaid mari. Zaid kata apa? Nabi kata apa? Zaid ni siapa? Bapak. Ini pakcik dia nama Ka'ab. Mu pilihlah, nak duduk dengan kami sini ke nak balik ke ayahmu? Dengar ni tuan-tuan, kalau kita lah kena colek, ayah mari nak tebus, nak balik kata nak balik? Balik lah dah. Tunggu apa lagi? Ayah mari, oh happy, selamat. Tuan-tuan dengar apa akan jadi dengan Zaid. Apa jadi? Zaid kata apa? Faqala Zaid bila taraddud. Zaid jawab tanpa berfikir, tak kata garu kepala, enggak. Dia kata ma ana billazi akhtara alaika. Allahu akbar. Bila Nabi bagi pilih, mau nak dengan aku ke nak balik dengan ayah? Zaid tak fikir, nanti saya fikir. Tak, malam ni saya tidur dengan ayah dulu ke, besok jawab. Tak. Zaid kata saya tak akan pilih orang lain kecuali nak duduk dengan Nabi, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia terkejut, dia kata, "Wahai ya Zaid." Apa ni Zaid? Terkejut ayah dia. Wahai ya Zaid, wahai ya Zaid. Kenapa ni?
Ini tajuk dia. Atakhtar al-ubudiyyati 'ala al-hurriyah? Mu nak pilih jadi hamba daripada seorang yang merdeka, seorang yang bebas? Mu pilih orang lain daripada bapak mu dengan pak saudara mu balik ke kampung? Maka Zaid radhiyallahu anhu telah memberi jawapan yang cukup besar. Tuan-tuan tanda, qala Zaid inni qad ra'aitu min hadzal rajul. Zaid kata, sepanjang aku duduk dengan orang ni, tak ada lagi aku tengok perangai yang tak baik, kekasaran dia buat kepada aku, kata-kata kesat ataupun keji kepada aku. Maka tak ada lagi orang yang aku jumpa lebih daripada ini. Maka biarlah aku duduk di sini dan kita tak membalik dengan ayah. Masya Allah, tabarakallah. Ketika itulah dikatakan Nabi telah declare bahawa Zaid ibni ditukar nama daripada Zaid bin Harisah kepada Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi. Itu peringkat awal sebelum datangnya perintah Allah Azza wa Jalla supaya tak boleh anak angkat dibinkan kepada ayah. Maka pada jemaah sekalian, itulah kita nak cerita tentang bagaimana Islam mengajar kepada kita erti kemerdekaan yang sebenar, sehingga merdekanya manusia apabila jiwa mereka merdeka, bukan merdekanya manusia tapi jiwanya masih lagi jiwa hamba, masih lagi jiwa terikat dengan perkara-perkara yang tidak baik. Kita mengatakan sehingga sampai peringkat itu Allah Ta'ala didik kita umat Islam gaya Nabi SAW, sehingga Zaid diberi pilihan di antara ayah dia dengan pak saudara dia. Zaid memilih untuk bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah contoh gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan hamba daripada diperhambakan oleh orang. Baik, mengikut peraturan dia, alhamdulillah, di antara kemerdekaan kita, bila orang azan kita jawab. Azan jawab Allahu Akbar. Sebab besar pahala azan ni. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, iza sami'tumun nida, iza sami'tumul muazzin, bila kita dengar azan, faqulu, mu kena ikut apa yang dikata oleh muazzin sampai kepada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, baru kita tukar la haula wala quwata illa billah. Sebab apa kena tukar situ? Kenapa bila sampai hayy 'alataini kena tukar? Tak boleh jawab hayya 'alas salah. Kenapa? Kenapa dia boleh jawab? Sebab apa sampai di hayya 'alas salah kena tukar? Mana hadiah banyak ni? Nak bagi. Boleh? Oh, Nabi suruh tukar. Itu jawapan. Tapi jawapan yang orang panggil boleh bila kita dengar tu rasa munasabah. Sebabnya bila panggil solat di masjid, kalau kita jawab hayya 'alas salah di rumah, tinggal ramai tak mari tu silap jawab. Betul? Dia duduk rumah dia, hayya 'alas salah juga, mari solat sini. Pergi masjid tak pergi? Tak pergi dah lah. Engkau jawab di rumah. Jangan jawab di rumah. Kita kena kata hayya 'alas la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kemampuan, tidak ada apa ni boleh kita berangkat pergi ke masjid ni kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Karena itulah bila tuan-tuan sampai ke tuan-tuan dan puan-puan sampai ke masjid nak solat berjamaah, kata alhamdulillah. Sebab apa? Kita ni termasuk di kalangan orang yang dibantu oleh Allah, orang yang ditolong oleh Allah, orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-Nya yang dengar azan jawab. Bila selesai azan, kita pun jawab Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selepas daripada itu kita barulah kita berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai ke akhirnya, wa ba'athu maqaman, bangkitkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam maqam mahmudan, tempat kedudukan yang terpuji, yang tertinggi. Maka Nabi kata apa? Siapa dia dengar azan dia jawab, lepas azan dia selawat Allahumma salli ala Muhammad, kemudian dia jawab, dia doa untuk maqam mahmud, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah,
orang itu berhak menerima syafaat pada hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, nak syafaat ke tidak? Nak? Jawab azan. Ni orang ada azan kita duk buang, bising, yoya-yoya kata orang, lepas azan pun tak jawab, ataupun silap jawab, terus tak pergi ke masjid walaupun dah dengar azan. Kita mengatakan ialah kerugian besar seorang manusia apabila dia tidak dapat sampai ke rumah Allah ketika dipanggil dengan nama Allah Azza wa Jalla. Baik, itu tanda merdeka. Orang merdeka, orang yang boleh bebaskan diri dia daripada saya nak tinggal tilam, saya nak tinggal kursi, saya nak tinggal permainan, saya nak tinggal pekerjaan. Kita sahut panggilan Tuhan. Kata orang, tidak ada panggilan yang paling baik, lebih baik daripada menyahut seruan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Kita kadang-kadang terikat dengan alat-alat gadget yang ada di tangan kita. Terikat. Ada sekali dia solat dalam masjid. Lepas solat tu dia bangun, melangkah kepala orang ni nak pergi jawab telefon kat luar. Jadi kebetulan selepas habis dia bercakap, kita orang pun keluar masjid. Jadi sahabat kita bertanya lah, tuan, yang lepas solat tadi tak sempat nak zikir, bangun bekerja keluar pergi apa ni, pergi duk telefon tu, ada emergency apa? Kok isteri nak bersalin ke? Nak telefon ambulans, ataupun anak apa masalah berlaku di tempat sedia asrama. Dia kata tak ada, kawan kau banyak kali. Kata takkanlah panggilan kawan sampai melompat keluar masjid sebab begitu sekali. Habiskan zikir. Zikir bukan lama pun. Sekurang-kurang kalau kita emergency, kita zikir untuk kita je. Kita zikir kita subhanallah 33 kali. Kalau lepas maghrib kita baca la ilaha illallah wa la syarikalah sampai ke akhir 10 kali. Pergilah jawab. Ni lompat lebih daripada emergency call. Isteri nak bersalin ni, mungkin dia keluar rumah tadi, isteri dah sarat dah. Logik juga. Dia tak ada apa, semata-mata nak pergi jawab telefon, melompat keluar daripada masjid. Kita kata janganlah kita ni terikat dengan apa yang ada, dengan alat-alat gadget yang ada di tangan. Sukar. Hari ni payah kita nak bebas diri kita daripada alat media sosial yang ada hari ni. Susah. Nak tidur pun tengok telefon, bangun tidur tengok telefon, apa tengah tidur pun tengok handphone. Akhir sekali semua benda kita buat tak tahu apa yang ada. Kita rugi masa sebab apa? Kita kerugian masa sebab terlalu melayan media massa. Jangan. Apalagi kalau lah kita baca pula dalam web, ada dalam apa ni, portal-portal, dalam Facebook, dalam grup-grup yang suka menimbulkan fitnah pada orang. Oh, lagi dahsyat. Di antara tempat yang kita tak boleh percaya, fake account. Nama tak ada, siapa pun tak ada, syaitan ke jin manusia ke yang jadi admin, tak tahu. Maka ini jangan dipercaya sama sekali. Tak kira lah dalam bab apa saja pun, dalam bab agama, dalam bab kehidupan, apalagi dunia hari ini penuh dengan benda-benda yang karut-marut. Maka kita hati-hati tuan-tuan, jangan terikat dengan benda-benda yang tidak baik supaya kita menjadi orang yang baik. Itulah di antara kemerdekaan yang perlu kita tangani, iaitulah bebaskan diri kita daripada menerima berita-berita palsu, berita-berita yang tidak ada tanggungjawab. Sekarang ni kalau orang bawa berita yang tuduhan kepada orang, ada nama, insya-Allah LOD sampai. Tapi kalau dia buat fake account, tak tahu siapa pun nama, nak hantar ke siapa? Hantar ke alam maya, tak tahu ke mana. Kita kata walaupun begitu, Tuhan tahu, malaikat tahu, siapa pemilik dia, tak jumpa di dunia, kita jumpa je di akhirat. Baik, supaya tidak panjang, tuan-tuan para jemaah sekalian, kita bebaskan diri kita daripada kezaliman, melakukan kezaliman pada orang, buat nyanyi pada orang. Setiap minggu kita pergi ke masjid, entera, di antara pesanan khatib di akhir khutbah, saya kata ayat ini bila dengar hilang mengantuk. Ayat dia, ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bila sampai sini
hok mengatuk pun celik. Habis dah. Celik tu bukan sebab faham, sebab habis ketubah. Habis dah ketubah ni. Boleh bangun. Para jemaah sekalian, ayat ini Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil dan ihsan kepada semua orang. Jadi bila kita nak adil, kita buat penilaian dengan baik. Apa saja yang kita dengar, apa saja yang kita tengok, apa saja yang kita buat, kita kena berlaku adil. Sebab apa? Kalau tidak, di hari kiamat esok kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itulah yang perlu kita perjuangkan hari ini, iaitu kebebasan kita dari sudut jangan menerima benda yang tidak baik. Kata orang, cari yang sahih, jangan cari yang pelik. Sama juga dalam amalan-amalan kita ni, kita cari yang betul, yang sahih, yang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan cari yang tidak dikenali siapakah pembawanya. Maka para jemaah sekalian, bagilah bila kita kata kita seorang muslim, jiwa kita merdeka, yang pertama sekali kita tidak terikat dengan mana-mana ideologi yang bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Tauhid pada Allah Azza wa Jalla, murnikan tauhid, jangan jadi benda-benda. Yang kedua, kita bebaskan diri kita daripada memperhambakan kepada makhluk. Kita Allah Ta'ala beri pada kita, kita hanya boleh sujud pada Allah, tak boleh sujud pada makhluk. Kita boleh bergantung hati kita ni hanya kepada Allah, tapi tak boleh bergantung kepada makhluk dalam perkara-perkara pergantungan hati. Tapi ada masalah kerja buat boleh ya, minta tolong orang, tolong angkat, tolong masak, tolong makan, tolong buat, itu tidak jadi masalah. Dan maka keterikatan kita, iaitulah apabila kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan kembali kepada apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dikatakan manusia merdeka. Kerana itu seorang sahabat Nabi, nama dia Rib'i bin Amir. Tulis nama ni. Nama apa? Rib'i bin Amir, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Bila dia pergi berdepan dengan panglima Parsi yang gagah perkasa, Parsi tanya, Rib'i ni katanya kecil orang, tubuh dia tak besar, kecil, tapi berani. Raja Parsi kata, kenapa kau datang ke sini? Dia kata, Allahu ta'asana, Allah hantar aku mari. Allah hantar aku mari. Untuk apa? Linukhrija, supaya kami bebaskan manusia ini daripada menyembah manusia kepada sembah Allah Azza wa Jalla. Membebaskan manusia ini daripada sempitnya hidup dunia, jadi hamba abdi pada manusia, kepada keluasan dunia, iaitulah kita hanya menyembah Allah Azza wa Jalla, daripada sempitnya undang-undang yang dibuat oleh manusia kepada keadaan Islam. Akhir sekali dia telah menjadi satu ikon. Bila sebut tentang kemerdekaan, jangan lupa tokoh besar nama dia Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Akhirnya dia kata, min ibadatil ibad ila ibadatir rabbil ibad, aku nak bebaskan manusia daripada sembah makhluk kepada sembah Tuhan sekalian makhluk. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita capai hasil kita, kemerdekaan yang kita lalui dengan penuh kebaikan, bebaskan kita daripada terikat dengan nafsu, dengan syaitan, dengan segala perkara yang tidak baik. Maka para pelajar sekalian, para jemaah, kita tanya lagi soalan, siapakah orang yang beli Zaid bin Harisah ketika dia dijual di pasar Mukas? Siapa pembeli? Budak nak jawab. Pembeli Zaid siapa? Nanti mai sini. Ini sahabat kita ni. Pembeli dia apa nama? Hakim bin Hizam. Betul. Nanti tanya soalan lagi. Bagus dah dia nak jawab ni. Ni dulu. Siapakah nama panglima yang pergi berlawan dengan Parsi? Rabi'i bin Amir. Boleh hadiah. Baik, soalan yang terakhir, tajuk kita malam ni, tajuk ceramah kita ni, apa dia? Tak kau yang masjid tak baca dalam, saya tengok dalam grup WhatsApp ada tadi. Apa dia tajuk dia? Oi, ni hadiah terakhir boleh.
Dobek jadi kebebasan sejati mula dari gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Alhamdulillah tamatlah perusahaan kita. Semoga kita jumpa lagi dalam tafsir yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.